Anda ada ni ataupun ni? Itu dikenali sebagai xanthelasma ataupun ketulan kuning lembut yang selalu berlaku ataupun muncul di sekitar kelopak mata. Xanthelasma ni tidaklah berbahaya, tetapi ia boleh berjadi petanda terdapat masalah kolesterol di dalam badan. Ia tidaklah sakit ataupun gatal, tetapi ia sering menjadi masalah estetik bagi sesetengah individu. Disebabkan xanthelasma ni sering berlaku pada area kelopak mata, ia menimbulkan rasa kurang yakin dari segi penampilan. So, apa yang kita boleh buat jika anda menghadapi masalah xanthelasma? Rawatan paling bagus untuk xanthelasma adalah menggunakan laser. Doktor akan melakukan minor surgery di mana kita akan eksas ketulan kuning tersebut. So, usually dia akan meninggalkan sedikit parut kecil, tapi jangan risau, parut tersebut lama-lama akan hilang sendiri. Sakit ataupun tidak untuk rawatan xanthelasma ni? Usually, doktor akan memberi ubat kebas dahulu di sekeliling kelopak mata sebelum melakukan prosedur supaya pesakit rasa lebih selesa. Jika anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh datang dan konsult dengan doktor pilihan anda. Bye-bye!